Sekarang tengok ni, abang. Satu muncung, sekarang tengok ni. Oh, abang. Dah mati ke abang? Oh abang, sekarang. Iran baru melancarkan peluru berpandu ke Turki, negara NATO dengan salah satu angkatan tentera terbesar di Eropah. Walaupun Turki secara terbuka menolak permintaan Amerika Syarikat guna ruang udaranya untuk serang Iran, Iran tetap menyerang. Dan kini artikel 5 dibincang. Berikut butiran lanjut. Ini berita tergempar. Kementerian Pertahanan Turki melaporkan peluru berpandu balistik Iran dilancarkan ke Turki dan ditembak jatuh oleh pertahanan udara NATO. Serpihan peluru berpandu jatuh di selatan Turki. Ini adalah perkembangan besar dan kali pertama sebuah negara seperti Turki menerima tembakan peluru berpandu balistik dari Iran. Ini berlaku ketika Israel menyerang lebih banyak kedudukan pelancaran. Peluru berpandu itu ditembak dari Iran, terbang merentasi Irak dan Syria, dan telah dipintas sebelum ia sempat mengenai wilayah Turki. Tetapi serpihannya jatuh di dalam Turki. Inilah yang membuatkan perkara ini sangat gila. Turki tidak terlibat dalam perang ini. Malah, Turki telah menyokong Iran sebanyak yang mereka mampu. Mereka secara jelas melarang Amerika Syarikat daripada menggunakan ruang udara Turki atau menggunakan pangkalan AS yang berada di wilayah Turki. Mereka paling baik pun bersikap berkecuali. Dan Iran menyerang mereka. Orang yang berfikiran logik tahu tidak patut memprovokasi ahli NATO dengan salah satu tentera terbesar di Eropah. Rusia dan Putin juga sedar perkara ini. Itulah sebabnya Putin sentiasa berhati-hati ketika latihan drone di wilayah NATO dan sentiasa mendakwa ia satu kesilapan. Di Iran, logik tidak berfungsi kerana tiada pemimpin yang berfikiran logik. Ini sebahagian rancangan Khamenei selepas Perang 12 Hari yang hanya berlaku jika beliau terbunuh. Saya rasa Khamenei tidak kisah apa jadi pada Iran selepas beliau meninggal. Bagi saya, rancangan ini seperti berkata, jika saya tiada, seluruh rantau termasuk Iran akan musnah. Pemimpin-pemimpin yang memimpin Iran sekarang ini memang tidak mempunyai keberanian untuk meninggalkan rancangan ini, walaupun ia sedang membawa Iran ke jalan yang sangat merosakkan. Jadi, apa maksudnya ini untuk NATO? Baru-baru ini, Setiausaha Agung NATO membuat kenyataan umum tentang situasi di Iran. Dengar kenyataan ini. Saya ingin nyatakan bahawa fikiran saya bersama anggota Perkhidmatan Amerika Syarikat yang telah berkorban dalam beberapa hari lalu. Dan izinkan saya juga katakan bahawa pemerintah tertinggi, pemimpin dunia bebas, Presiden Donald J. Trump, saya benar-benar memuji apa yang sedang berlaku di sini. Menghapuskan Khamenei, keupayaan nuklear dan program peluru berpandu balistik di Iran adalah sangat penting. Dan apa yang saya lihat di Eropah, saya telah bercakap dengan semua pemimpin utama Eropah sepanjang hujung minggu, ialah sokongan yang berpecah terhadap apa yang Presiden lakukan dan juga memastikan bahawa dari segi logistik, akses, mempertahankan kepentingan utama AS di Eropah dan di rantau ini, orang Eropah benar-benar mengambil langkah ke hadapan. Beliau menyokong operasi AS secara terbuka, namun berkata NATO tiada rancangan terlibat walaupun ada sekutu membantu di mana boleh. Sekarang, di atas semua ini, salah satu panggilan pertama yang dibuat oleh AS selepas melancarkan operasi Epic Fury ialah kepada NATO bersama dengan Timur Tengah dan sekutu-sekutu. AS sentiasa maklumkan NATO. Namun, apa berlaku di Turki? Boleh cetuskan artikel 5? Mari bincang cara artikel 5 berfungsi. Tiada pencetus automatik. Serangan ke atas negara NATO tidak serta-merta mengaktifkan artikel 5. Negara yang diserang akan memanggil satu mesyuarat dan semasa mesyuarat itu, setiap ahli perlu mengundi ya untuk mengaktifkan artikel 5. Bermakna kesemua 32 ahli perlu bersetuju. Oleh kerana peluru berpandu ini tidak mengenai wilayah Turki, hanya serpihan yang jatuh di situ, artikel 5 nampaknya tidak akan diaktifkan. Artikel 5 hanya pernah diaktifkan sekali, iaitu selepas 11 September. Walaupun insiden ini tidak perlukan artikel 5, saya rasa kadar kesilapan Iran mungkin menyebabkan NATO terlibat perang jika mereka tersilap menyerang negara anggota NATO. Sekarang, seperti yang anda semua boleh teka, Turki tidak berdiam diri tentang perkara ini. Menteri Luar Turki baru saja muncul di televisyen secara langsung dan dia membuat Iran kelihatan bodoh. Dia pada dasarnya berkata bahawa Iran suka membuat ugutan tetapi tidak mempunyai keupayaan untuk menunaikannya. Iran suka bercakap besar tapi tak mampu menunaikan. Kini ia menerima akibatnya.
Sebelum kita mula, jangan lupa tekan butang langgan dan suka di bawah untuk sokong kami dalam algoritma. Dan selain itu, ia membantu anda mengikuti video-video kami. Kerana kami telah mendengar dan melihat beberapa komen daripada orang yang mengatakan mereka tidak nampak video kami kerana YouTube tidak memaparkannya kepada mereka. Jika anda melanggan, harapnya YouTube akan paparkan semua video kami. Sekarang, tonton klip ini. Peluru berpandu Turki. Jika anda belum buat persediaan dan bangunkan keupayaan atau setanding dengan Israel dan Amerika, anda tidak patut terlibat dalam hal ini. Isu ini penting. Negara mesti benar-benar bersedia dan berada dalam keadaan sempurna untuk perjuangan itu. Selain itu, berkaitan dengan sistem pertahanan udara, sistem radar, dan sistem gangguan elektronik, sesebuah negara perlu sangat berkesan dalam bidang-bidang ini supaya ia dapat melindungi ruang udaranya sendiri. Sekarang, katakanlah kepimpinan anda atau pihak lain berada di suatu tempat. Mereka godam telepon dan jumpa mereka. Itu satu keupayaan. Tetapi untuk benar-benar menyerang mereka dari udara, anda perlu dapat memasuki ruang udara mereka, berada di ruang udara mereka untuk masa yang lama, dan sebagainya. Ini pengajaran yang kami pelajari. Saya bukan di sini untuk membuat penilaian sama ada mereka melakukannya atau tidak. Ini kali pertama anda jumpa orang Turki. Masalah utama Iran ialah kepimpinan mereka. Bukan hanya sekarang, tetapi secara umum. Sejak Republik Islam mengambil alih, kepimpinan mereka tidak beroperasi berdasarkan geopolitik dan strategi. Setiausaha Negara Marco Rubio baru saja jelaskan perkara ini dengan baik baru-baru ini. Beliau berkata, rejim itu dikawal ulama radikal yang membuat keputusan berdasarkan teologi apokaliptik. Itulah sebabnya kita lihat apa yang berlaku sekarang. Dan Iran cuba memusnahkan seluruh rantau ini. Mereka tidak berjaya. Tetapi bayangkan jika sebuah negara seperti ini, sebuah negara yang sanggup menyerang jiran-jiran mereka yang tidak terlibat, sebuah negara yang sanggup menyerang negara-negara lain yang sebenarnya cuba membantu Iran. Bayangkan jika negara seperti itu memiliki senjata nuklear atau peluru berpandu balistik yang boleh sampai ke Amerika Syarikat. Mereka pasti akan menembaknya terus. Sebab itulah penting untuk melakukan apa yang tentera Amerika Syarikat lakukan sekarang. Namun inilah kenyataan Marco Rubio. Itu di Iran, walaupun bertahun-tahun dikenakan sekatan. Bayangkan, setahun dari sekarang atau setahun setengah dari sekarang, keupayaan yang mereka ada untuk menyebabkan kerosakan kepada kita, ia adalah risiko yang tidak boleh diterima, terutamanya di tangan rejim yang dikendalikan oleh ulama radikal. Ayatollah adalah seorang radikal, merupakan ulama radikal. Seluruh rejim itu dipimpin oleh ulama-ulama radikal yang tidak membuat keputusan geopolitik. Mereka membuat keputusan berdasarkan teologi, pandangan mereka tentang teologi yang bersifat apokaliptik. Itu juga perlu dipandang sangat serius. Itulah tujuan operasi ini. Sementara itu, di medan perang, peralatan Iran terus gagal. Baru-baru ini, F-35 Israel menembak jatuh jet Iran. Bagi yang tidak biasa, F-35 dibina di Amerika Syarikat. Dan ini kali pertama F-35 terlibat dalam tembakan jatuh udara ke udara, menjadikannya peristiwa bersejarah. Ini tembakan jatuh pertama yang disahkan. Sebabnya mudah. F-35 masih baru dan belum banyak terlibat dalam pertempuran udara. Setiap kali F-35 masuk ke Iran, radar Rusia dan China di sana tidak dapat mengesannya. Jadi, tidak pernah ada jet pejuang Iran yang cuba menghentikan jet pejuang ini. Dan sebab itulah, setakat ini ia belum pernah mencatatkan sebarang tembakan jatuh. Tetapi hari ini, itu telah berubah. Sekarang, di sinilah kita beralih fokus kepada teori. Ada yang bandingkan perang ini dengan perang lain yang Amerika Syarikat kononnya kalah. Tapi bezanya, Iran tiada kawan. Dan ini adalah sesuatu yang kita perlu bincangkan dalam video akan datang. Tetapi, apabila Iran meminta bantuan daripada Rusia, mereka pada dasarnya mendapat jawapan seperti, siapa ni? Nombor baru ke? Tiada siapa membalas permintaan bantuan mereka. Dan China juga tidak berminat membantu. Iran tiada cara menggantikan peralatan mereka. Mereka tiada cara untuk dapatkan lebih banyak senjata yang dimusnahkan Amerika Syarikat setiap hari. Ramai orang lupa perkara ini. Profesor Victor Davis Hanson jelaskan. Sila dengar. Mereka hanya ada sedikit peluru berpandu, drone dan kapal terbang yang kini mengalami penyusutan, dimusnahkan setiap hari dan tidak diganti. Anda tidak boleh masuk ke Iran. Anda tidak boleh terbang ke Iran untuk beri mereka lebih banyak senjata. Mereka ada bekalan terhad, musuh pula tidak.
Itu sangat penting. Lebih penting lagi, yang akan menamatkan perang memihak mereka ialah sesuatu seperti perang Irak atau Afghanistan. Dalam arti kata lain, mereka perlu membunuh ratusan atau ribuan rakyat Amerika atau Israel untuk mencetuskan tindak balas awam sehingga memaksa kepimpinan untuk berundur. Atau mereka perlu mencapai kemenangan strategik yang menakjubkan, mungkin meletupkan kemudahan-kemudahan di sekitar Selat Hormuz dan menyekatnya dengan apa cara sekalipun, meletupkan beberapa kapal, menjadikan 20% bahan api fosil dunia tidak dapat dikeluarkan. Mereka nampaknya tidak mampu melakukannya. Setiap hari seperti yang saya katakan, stok senjata dan pemimpin mereka semakin berkurangan, dan tiada cara untuk menambah bekalan itu. Itulah sebabnya kita kalah di Vietnam. Kerajaan China dan Rusia membekalkan sama ada merentasi sempadan atau di pelabuhan Haiphong. Itulah sebabnya kita gagal menang di Afghanistan, karena sempadan terbuka dengan Pakistan. Inilah sebabnya kita hadapi masalah di Irak. Syria pindahkan senjata ke Irak, tetapi ini berbeza. Kita boleh asingkan laluan masuk dan keluar ke Iran dengan kuasa udara dan telah berjaya melakukannya. Saya ingin betulkan Profesor Hansen. Beliau kata Iran semakin kehabisan pemimpin. Dakwaan itu dipersoal kerana baru-baru ini Menteri Pertahanan Iran muncul di TV kerajaan dan berbangga setiap jawatan di Iran ada 4 pengganti. Maksudnya, jika IAC membunuh seorang, 3 lagi akan menggantikan? Bagi saya, itu sebenarnya bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Tapi walau bagaimanapun, bagi Iran, ini adalah satu kemenangan besar. Mereka kata kita sedang menang perang ini kerana AS tak mampu ganti semua orang yang jalankan rejim Iran. Dengar sendiri. Pihak lawan silap kira kerana menganggap begitu. Contohnya, pada jam pertama hari pertama Perang Atrisi kedua ini. Selepas Perang 12 Hari Imam kita yang dikasihi, pemimpin revolusi Islam, jika mati syahid, semuanya akan runtuh dan kita hilang kuasa, kepimpinan, serta kesinambungan pertahanan. Namun, kita lihat ia sebaliknya berbanding Perang 12 Hari itu. Walaupun hakikatnya, sejak saat pertama Perang Atrisi kedua, pemimpin kita yang dikasihi sudah tiada kehadiran fizikal. Dengan langkah-langkah yang telah diambilnya sebelum ini, sistem penggantian telah pun diwujudkan di kalangan para komander angkatan bersenjata, sehingga ke 3 peringkat. Pengganti setiap komander telah dirancang dan ditetapkan terlebih dahulu. Mereka sudah berpengalaman dan berlatih secara praktikal, malah berada di lapangan. Sebaliknya, sistem-sistem yang telah ditubuhkan dalam Angkatan Tentera Republik Islam Iran di bawah kepimpinan Imam Khamenei adalah sedemikian rupa sehingga perancangan setiap unit, pasukan, cabang angkatan tentera, dan para komander. Walaupun seseorang syahid atau keluar perkhidmatan, pengganti mereka akan segera dan lancar diintegrasi. Satu lagi kepakaran Iran yang perlu dibincang ialah penipuan. Kerana mereka telah menyebar dakwaan palsu sejak awal. Komando Pusat AS menafikan semua dakwaan. Iran baru-baru ini mendakwa tentera AS berundur dan menenggelamkan sebuah kapal AS. Saya anggap ini perkembangan positif. Kerana semalam mereka dakwa telah musnahkan sebuah kapal AS. Kini ia cuma kapal pembinasa. Namun mereka juga mendakwa memusnahkan sebuah kapal AS dan membunuh 100 orang AS. Dakwaan itu palsu. Apabila anda minta bukti, mereka beri gambar dan video AI yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Sebenarnya, pasukan AS kini meluaskan serangan jauh ke dalam ruang udara Iran. AS telah menenggelamkan lebih 20 kapal Iran dan kini tiada lagi kapal Iran di Teluk Oman, Selat Hormuz atau Teluk Arab. Selain itu, pelancaran drone dan peluru berpandu oleh Iran menurun ketara dalam 4 hari lalu. Nampaknya Iran tidak benar-benar memenangi perang ini. Tetapi walau bagaimanapun, kandungan AI di Iran kelihatan sedang membuat kemunculan semula. Sekarang terdapat klip pendek bahan AI yang sedang direka Iran. Lihatlah, ini sebenarnya tidak benar. Tahun lepas, hanya akaun Iran muat naik video AI mendakwa mereka menenggelamkan USS Abraham Lincoln. Kini, IRGC juga buat hal sama. IRGC Iran baru saja dakwa mereka mengenai Abraham Lincoln milik Amerika Serikat dengan 4 peluru berpandu balistik. Video di skrin itu satu-satunya bukti yang mereka beri. Dan ia sangat mengarut.
Boleh tak seseorang jelaskan perkara itu kepada mereka? Berbeza dengan bangka pemimpin tertinggi, ini adalah kubu tentera berkuasa nuklear seberat 100,000 tan dan antara kapal paling dilindungi di dunia. Ia sentiasa diiringi kumpulan penyerang kapal induk termasuk kapal pembinasa, kapal selam dan kapal penjelajah peluru berpandu. Propaganda AI tahun lepas lebih baik berbanding yang disiarkan sekarang. Walaupun dengan alat canggih hari ini saja yang mampu mereka hasilkan. Patutlah IRGC kini sedang berpecah belah.